Ingat tak sebelum ni saya ada pernah datang sini dengan kawan-kawan main tanam pokok ni lah. Dah ada buah. Buah nona. Hai semua, terima kasih sebab sudi menonton channel ni. Terima kasih semua, semoga semuanya sihat-sihat belaka. I love you guys. Semoga korang dapat share dan subscribe untuk saya lebih bersemangat untuk buat video lagi. Jom tengok view kampung. Dah lah, jomlah kita balik ke pangkal jalan. Mai bagi pecah peluh je. Kan? Jomlah kita balik menuju ke jalan yang benar. Benar-benar belakang. Nak ambil pucuk betik. Tapi tak aman kot, nyamuk penuh. Kepok lah dulu nah. Tapi pendek nak kepok pun. Ke pokok ni pendek, aku yang pendek. Sekarang nak balik dah. Semua yang korang nampak berlungguk di atas jalan raya ni, akulah punya kerja. Nantilah bila dia kering baru kita kumpul dan kita bakar. Sekarang jomlah balik. Indahnya alam. Kalau suruh nyanyi lagi dah hujan ataupun korang tak sanggup nak dengar. Ini daun sirih, jomlah kita bawa balik. Ni hasil daripada kebun buah nyok. Oi, nampak buntut pula. Hasil panen dari kebun. Banyak nampak kan. Bawa balik tangga juga. Tak tahu lah nak buat apa tangga ni. Bawa balik dia dulu. Petik daun kaduk. Daun kaduk ni pun tak berapa ada pucuk lah. Sebab tak ada orang petik kan. Jadi dia tak ada pucuk. Dia jadi tak mahu ada pucuk muda sebab tak selalu petik. Macam tu. Sayang kaduk kan banyak. Sedap ni kaduk ni. Si menyalakan api berjaya. Tapi tempat ni luas. Tak tahulah. Api yang kecil ni cukup ke tak untuk menghalau nyamuk. Aku main sini dah macam sarapan pagi dah untuk mereka. Mereka main rumun aku, main ketik aku, main tokak aku. 1 juta kot nyamuk. Aduh, sakit tembun mereka.